Assalamualaikum dan hai, apa khabar? Okay, dalam video kali ini saya nak share sikit tentang satu software yang baru dilancarkan minggu lepas. Software ni namanya Digzilla. Dan fungsi software ni adalah untuk kalau kita nak buat survey, kita nak buat research sikit tentang, contoh kita tengah nak cari idea untuk buat iklan tentang penapis air. Contoh iklan tentang penapis air. So saya nak tengok dekat Facebook ni apa contoh-contoh iklan tentang penapis air. So itu fungsi yang pertama. Kita boleh cari contoh iklan atau contoh post-post yang lain yang berkaitan dengan apa niche, apa benda yang kita nak cari. Yang kedua, lepas kita dah jumpa post mana yang kita nampak yang menarik, banyak komen, banyak share semua tu, kita boleh analyse post tersebut untuk tengok macam mana data secara ringkas data orang yang komen ataupun share ataupun yang like post tersebut. Ni ringkas maksudnya dia just tunjuk demografi, umur berapa, tinggal kat mana, dia orang like apa semua. Okay. So saya akan demokan tentang software Digzilla ni kepada anda. Saya cuba sepantas mungkin. Okay. So Digzilla ni dia sejenis Chrome extension. So bila kita install dia akan ada dekat atas ni sebelah kanan. So kalau saya klik sini, okay, so dia ada beberapa fungsi lah. So first saya nak cari dulu. So saya klik kat sini. Okay, so contoh saya nak cari tentang penapis air. So saya masukkan dan saya just tekan butang search. Dan nanti software ni dia akan tolong buat carian. Dan software ni dia cari tu sebenarnya dia guna dia guna fungsi open graph search yang disediakan oleh Facebook sendiri. Cuma benda ni dia tolong automatekan proses tu. Okay, so contoh penapis air dia jumpa 94 post. Dan kita boleh tapis dia based on most engage ataupun most comment. Engage ni maksudnya dia dimaksud like, comment, share. So itu dia kira engage lah. Kalau kita nak tengok jumlah comment saja, kita boleh pilih kat sini. So ni kalau tengok post yang paling banyak comment. So ni paling banyak engage. Dan kita boleh filter juga based on jenis post, nak jenis teks ke gambar ke ni semua. Dan kita nak tengok post yang bila, minggu ni, minggu lepas, bulan ini ataupun tahun ini. So ni yang saya filter ni adalah untuk semua sepanjang anytime. Semua saya ambil 94 post saja, sebab kalau dia nak analyze banyak lagi mungkin ambil masa sikit lah. So contoh saya boleh tengok lah apa contoh-contoh post yang orang buat untuk jual penapis air. So saya klik tu, dia akan buka. So ni tengok, okay, ada dekat hampir 1000 komen, 400 share. So saya boleh tengok contoh-contoh post tentang iklan penapis air, macam mana yang orang suka, yang orang engage. So kalau macam kita tak ada idea macam mana nak tulis ayat iklan untuk produk kita, untuk niche kita atau servis kita ke apa, bila kita guna Digzilla ni, kita boleh dapatkan ilham, dapatkan idea. So ini yang pertama. So ni contoh saya tengok, okay, ni produk penapis air Dr. Amsyar. So saya boleh tengok lah macam mana copywriting dia, apa benda yang ditulis, apa benda yang dia highlight kan, sampai boleh dapat sampai 400 share dan hampir 1000 komen ni. Okay, so itu yang pertama. So kita dapat idea apa benda contoh iklan yang berkesan. Dan yang kedua, so kalau macam saya nak analyze post ni, saya nak tengok, saya klik ni, saya klik analyze. Okay, jadi bila dia nak analyze post tersebut, dia akan sampai kat screen macam ni. Ni Digzilla punya screen. Kita boleh teruskan start. Cuma kalau macam kita nak customizekan apa setting benda yang kita nak analyze, kita boleh adjust kat sini. Dan sini kita boleh pilih komen macam mana yang kita nak dia extract. Maksudnya kita boleh suruh dia hanya analyze orang yang komen tentang perkataan macam ni. Contoh nak PM harga berapa, beli berminat ni. Contoh ni kita boleh customize benda ni. Dan kita pilih data apa yang kita nak software ni tolong analyze, tolong extract untuk kita. So kalau macam saya tak nak banyak sangat lah, saya nak just like orang yang komen, orang yang share. Saya tak kisahlah apa yang dia tengok, saya tak kisah dia duduk kat mana. So data yang live in ni dia based on, sebab apa data yang software ni extract adalah data based on apa yang orang tu share kat dia punya profile. Apa yang profile dia set umur dia berapa, dia jantina berapa. So dia akan guna data yang orang tu set dekat dia punya profile, data yang public. Situ maksudnya benda ni sebenarnya kita boleh buat secara manual. Kita boleh pergi kat post tadi, tengok setiap orang yang komen, setiap orang like tu, kita boleh masuk profile dia, tengok sendiri manual. Cuma software ni dia mudahkan kerja kita lah, mudahkan kerja kita sikit. Okay. So saya kecilkan sikit ni. Contoh saya 10 dulu.
Kita tekan save dan okay, so kita try analyze. Okay, so dia akan proses benda ni, dan proses ni dia sebenarnya memang ambil masa sikit, sebab macam kita, kalau kita pun nak analyze post orang yang engage dengan post pun, kita akan ambil masa. Cuma software ni pun dia ambil masa juga, cuma dia automatekan proses tu. Dia automate maksudnya kita just biar aja dia buat kerja, dah siap nanti dia akan tunjuk data dekat kita. Okay, so ni kita tengok nanti dia tengah proses lagi. Okay, so ni dia dah baru lepas analyze 10 orang punya data. So daripada 10 orang ni umur, okay, kebanyakannya 10 orang ni semua dia tak bagi tahu Facebook umur dia berapa. Job title ni okay, ada yang beritahu, ada yang tak, tapi benda ni tak berapa membantu, nampak gaya. Okay, so daripada sini kita tengok antara lelaki perempuan seimbang buat masa ni. Baca buku ni pun tak berapa membantu. Ini pun nampaknya tak berapa membantu, tapi slide ni buat masa ni. Okay, so saya nak customize lagi lah. Saya tak nak orang tu, kita nak tengok orang tu kerja kat mana, ataupun orang tu baca apa. Okay, saya save dan saya nak dia teruskan mengkaji lagi. So saya just tekan butang start dan dia akan teruskan mengkaji lagi. So yang saya set ni sekarang dia akan kaji 10 orang, lepas tu dia stop. 10 orang dia stop, 10 orang dia stop. Saya tengok lagi. Okay, so software ni dah sambung tadi, tambah lagi 10 orang, dan ini adalah data daripada 10 orang yang kedua. So sekarang total ada 20 orang yang dia dah analyse data, dan umur, okay, majoriti memang tak begitu umur dekat Facebook. Dan masih seimbang lelaki dan perempuan, dan ini adalah page-page yang orang tu like. So kalau di secara kesimpulan awal lah, setakat ni based on 20 orang yang dia dah kaji, okay, saya boleh buat satu macam hipotesis lah daripada ni. Untuk penapis air punya niche ni, lelaki dan perempuan lebih kurang dua-dua sama berminat dengan niche penapis air, sebab dua-dua 50-50 lah engagement. Dan page ni yang dia banyak like, first 5 page adalah 5 orang like page Aneka Recipe, ada yang like page Dr. Fazil Kamsah, resipi sedap. So satu yang saya nampak trend kat sini, atas, pisang atas ni, kalau saya buat iklan untuk penapis air, saya boleh target lelaki dan perempuan. Cuma kalau saya target perempuan, mungkin yang sesuai adalah target pada dari sini, yang sesuai adalah target pada page resipi. Mungkin wanita dia akan minat page resipi. Dan mungkin saya boleh masukkan sekali interest tentang Dr. Fazil Kamsah. Kalau ada penapis air kuku, saya boleh masukkan kat situ lah. So ini just satu macam guideline lah, ringkasan dia. Okay, so kalau saya nak teruskan untuk suruh dia script data, saya boleh just tekan start dan dia akan teruskan lagi lah untuk buat kerja dia. Okay, so ini so saya just recap balik apa software Dixzilla ni boleh buat. Yang pertama, dia boleh tolong kita cari post-post yang berkaitan dengan apa benda yang kita nak. So ni tadi saya tunjuk contoh penapis air. Lepas kita dapat contoh-contoh post yang banyak engagement tentang keyword tersebut, saya boleh analyze post tersebut untuk dapatkan data orang yang engage dengan post tersebut. So saya tunjuk contoh last sekali, just kalau saya cari benda yang lain. Saya cari contoh keyword. Okay lah, contoh saya jual kuih lah. Saya nak cari post tentang kuih. So saya just masukkan kuih dan saya kasih dia buat kerja. Okay, so software ni dia tengah analyze lagi. So setakat ni dia dah jumpa 195 post. So saya suruh dia stop jap. Okay, so ini adalah post yang dia dah berjaya jumpa. So yang paling tinggi engagement setakat ni dia tunjuk sini adalah 23,895. Post yang dah lama sebenarnya daripada tahun 2014, dan post ni ada sebanyak 4,000 komen, 847 share. Nampak So saya boleh tengok lah. Okay, dia macam saya boleh tengok, dapatlah idea sikit. Orang ni tulis ayat copywriting simple je, just macam macam bebel. Tapi banyak lah orang ni. Ini post yang menjual. So nampak kita boleh dapat idea tentang apa ayat iklan yang kita nak guna. Dan kalau saya nak analyze post ni, saya boleh just klik pada butang analyze, dan dia akan proses lah post tersebut. Dia akan analyze orang yang like, yang komen, yang share tersebut. Tapi benda ni kita boleh customize benda ni. Okay, sebelum kita nak analyze tu, kita boleh customize kat sini apa benda yang kita nak. Kita nak ada delay apa benda semua, kita boleh ubah lah ni. So benda ni ada tutorial yang akan disediakan untuk bantu anda.
guna benda ni bila kalau anda dah beli benda ni. Okay, contohlah saya just nak ni, so just tekan dan tekan start. Okay lah, saya ambil ramai sikit lah ya, sedap sikit. So ambil data 30 orang kali ni. So saya save. Okay, saya nak ambil orang yang komen sahaja. Okay, dan saya minta dia buat carian, buat analisis. Okay, jadi software ni dah bekerja selama lebih kurang 5 minit tengah duk analyse data ni. Jadi proses analyse data ni dia sebenarnya ambil masa. So apa yang biasa saya buat bila analyse data ni, saya just biarkan browser ni buka macam tu, sedang saya buat kerja lain. Sebab nak tunggu siap ni memang lama sikit lah. So just biar je, nanti dah siap kita datanglah tengok balik. Okay, so nanti kita tengok bila dia nak siap ni. Okay, jadi dia dah siap dah siap analyse post tersebut. Dah 30 orang dia analyse, ada 4,000 lagi yang dia, ada 4,100 lagi yang dia tak siap lagi. So tak apa, so kita tak semestinya kena analyse semua. Kita just cukup dapat macam rough idea pun dah cukup sebenarnya. So ni dia dah analyse 30 orang dan kita tengok okay, 30 orang ni so dalam case ni 20 orang adalah lelaki, 10 orang adalah perempuan. Dan ni banyak page, kebanyakan page like Sinar Harian, Harian Metro, McDonald's, pen merah. Okay, so ni just macam just untuk idea lah, tak semestinya betul. Okay, so ini tentang ni post analyzer, yang tadi adalah untuk kita survey. So dua-dua ni kita boleh guna, tengok mana yang ikutlah keperluan kita macam mana. Okay, so itu saja untuk video kali ini, just share tentang satu software. So software ni namanya Digzilla, dan anda kalau anda nak dapatkan software ni, anda boleh dapatkan dari link di bawah, ataupun anda boleh contact saya untuk dapatkan link untuk mendapatkan software tersebut. Sebab kalau anda dapatkan software ni daripada link saya, anda akan dapat beberapa bonus video-video yang saya akan sediakan khas untuk anda, untuk supaya anda boleh gunakan software ni dengan lebih berkesan lah. Ada video-video dia nanti bila anda klik link di bawah, anda akan dibawa ke halaman untuk yang di mana saya terangkan apa bonus yang anda akan dapat bila anda dapatkan software Digzilla daripada saya. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.